Hey yo kawan-kawan sekalian, hari ni aku nak recommend barang ini bagi korang, iaitu daripada Basius, built-in retractable cable. Kenapa aku nak ambil barang ni? Kalau ada barang ini, kabel ini semua tak perlu pakai. Pertama sekali, yang ini kita cabut. Kita tak perlu pakai kabel-kabel lagi. Sekarang ini pula, jom kita unbox yang ini. Dalam kotak dia ada bagi satu stiker, user manual dan stiker. Lepas tu tak banyak barang, dia cuma bagi built-in retractable cable ini. Ini adalah yang untuk korang masuk dekat tempat yang lighter tu, rokok lighter tu kan. Tetapi dia ada satu kabel dekat sini. So dia ada type C ataupun yang lightning pun ada. Lepas tu ada satu jenis dia ada lightning dengan type C, dua-dua wire sekali jalan. Yang ini aku pakai type C sebab iPhone yang baru, so aku ambil type C je lah. Dia actually bukan sahaja ada kabel ini. Dekat sini dia actually ada satu USB port bagi korang untuk cucuk kalau in case korang nak pakai untuk charging barang yang lain lah. So dia ready satu bagi korang. Lepas tu sini, apa yang aku suka, dia boleh tarik panjang. Dia boleh tarik panjang, tengok. Tengok. Senang kan nak charge phone. Masuk macam ni saja. Pilih arah mana yang korang nak. Macam ini saja. So lain kali kalau korang nak charge phone, jenis yang korang nampak yang boleh tarik-tarik ni kebanyakan dia ciplak-ciplak tau. Yang ini dia premium tau. Dia boleh charge sampai 60 watt. Korang cuma tarik macam ni. Lepas tu charge phone korang. Wire cuma cucuk macam ni. Kalau tak nak, korang tarik sekali lagi. Dia simpan. Macam ni. Nampak tak? Senang kan? Dia tak lah serabut nanti kena letak wire lah macam ni lah. Okey, ni tak perlu. So pakai ni senang sedikit. Ingatlah guys, kotak dia macam ini. Built-in retraceable cable daripada Basius.